Nadi ilmu, amalan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarul bin Azrul Shah, tingkatan 4 Ibnu Battuta dari SMK Ranca-Ranca. Baiklah, pada hari ini saya ingin mengulas tentang sebuah novel yang bertajuk Selendang Sukma karya Isa Kamari. Isa Kamari merupakan seorang penulis novel yang berasal daripada Singapura dan beliau juga pernah memenangi anugerah penulisan di Bangkok, Thailand pada tahun 2006. Dengan nilai jual di pasaran RM40, novel ini saya boleh katakan sangatlah mampu milik. Buku ini menceritakan tentang bagaimana pertemuan yang memekarkan bibit-bibit cinta di antara gadis tempatan bernama Dewi dan seorang jejaka dari Singapura bernama Ilham. Ilham yang hadir di Bali atas tawaran pembinaan hotel oleh Pak Lempat yang kemudiannya disusuli oleh syarat. Rentetan daripada itu, para pembaca turut dibawa untuk menyelusuri sisi gelap hidupnya yang dipaksikan oleh duniawi. Para pembaca juga diperkenalkan dengan beberapa watak antagonis lain, antaranya ialah Jennifer dan Simon. Pada pertengahan cerita pula, kehadiran Ilham di Pulau Bali kurang disenangi oleh Ketut Riharja. Ketut Riharja cuba untuk memenangi hati Dewi, namun gagal. Ketut Riharja bukan sahaja cuba untuk menodai Dewi, tetapi juga menggunakan ilmu hitam ke atas ayah Dewi yang bernama Pak Riwayat. Jika anda seorang penggemar sastera sejarah, buku ini patut anda baca. Penulis menyolongkar bukan sahaja sejarah pura di Gunung Kawi, tetapi juga sejarah agama awal yang bertapak di Bali. Tidak terlupa juga sejarah kedatangan agama Islam di Bali dan sejarah asal penduduk di Pulau Bali. Pembaca turut dibekalkan dengan glosari bagi memahaminya. Mengapakah berlakunya keganasan jika agama Islam tidak mengajarkan keganasan? Penulis menggunakan rujukan Allah Stoch tulisan Tracy Dalby bagi menjawab persoalan tersebut. Keganasan memang tidak dianjurkan dalam agama Islam, tetapi keganasan juga tidak dianjurkan dalam mana-mana agama lain. Akan tetapi, tetap akan ada yang terlibat dalam keganasan. Saranan saya sebagai pecinta budaya dan juga anda sebagai pecinta budaya, jangan anda abaikan novel ini. Sebagai arkitek, penulis ini tidak lari daripada berbagi pengalaman serta perincian seni bina di Pulau Bali. Menerima kekurangan serta melengkapi pasangan adalah cinta yang ideal yang diimpikan oleh setiap pasangan. Itulah yang dilakukan oleh Dewi. Ilustrasi muka hadapan, bunga yang mekar menggambarkan Dewi, manakala warna putih ini menggambarkan kemurnian hatinya serta selendang ini menggambarkan kelembutan kepribadiannya. Penutup cerita ini berakhir dengan cerita sedih. Pada zahirnya, kematian Ilham. Cinta Ilham dan Dewi tidak berakhir di atas pelamin. Namun lebih besar daripada itu, Ilham kembali ke rahmatullah di atas jalan yang benar dan mendapat ketenangan jiwa yang diimpikan sekian lama. Itulah penyudah yang lebih manis. Sisi lain yang kita boleh peroleh dalam buku ini ialah seseorang pelajar itu haruslah belajar bersungguh-sungguh agar suatu hari ini nanti dapat menjelajahi seluruh dunia dan merasai perbezaan kaum, budaya dan agama dari pelbagai serata dunia. Dan dapat menghayati perbezaan dan keunikan kaum dan budaya. Seterusnya, kelebihan dan kekurangan buku ini. Pada pendapat saya, kekurangan buku ini ialah buku ini kurang mempamerkan ilustrasi yang menarik yang dapat merangsang minat pembaca, khususnya pembaca dari golongan remaja. Kelebihan buku ini pula ialah buku ini memberitahu kita isu semasa kepada para remaja yang tidak tahu akan isu pengeboman yang berlaku di Bali. Akhir kata daripada saya berharap agar buku ini dapat dibaca oleh pelbagai lagi lapisan masyarakat kerana terdapat pelbagai ibrah yang kita boleh peroleh daripada buku ini.
Cinta bukan hanya melibatkan dua insan yang bergelar lelaki dan perempuan. Namun, cinta yang lebih besar ialah cinta kita kepada Tuhan dan cinta itulah yang lebih hakiki. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Om Swastiastu.